Assalamualaikum, saya Ainin Sofia, pengacara TV PSSIQ anda pada hari ini. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan majlis penutupan Bulan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, program Ihya Ramadan dan majlis khatam Al-Quran. Mari sama-sama kita saksikan. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا، طارت روحي حبا في المنام، سيدي لبيك، قلبي في المدينة. Melaksanakan program penutupan Ihya Ramadan yang berlangsung selama sebulan yang telah kita adakan di Sekolah Bahasa Darul Penting ini. Berbagai aktiviti yang telah dirancang untuk memenuhi keperluan jadual yang telah dirancang oleh guru. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Pelaksana, khususnya Panitia Agama Islam dan juga Bahasa Arab kerana telah mengendalikan program ini dengan jayanya, hasil kerjasama semua guru, semua warga sekolah dan semua murid-murid SK Darul Penting. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kita ini berada di dalam bulan apa? Bulan Ramadan. Tak lama lagi kita ni nak menyambut Aidilfitri dan kita rasa sedih apabila Al-Quran ini apabila kita nak meninggalkan bulan Ramadan. Saya menutuplah majlis khatam Al-Quran peringkat sekolah terpenting pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan bercerita kisah Nabi oleh pemenang bagi kategori perempuan tempat pertama untuk kelas tahun 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aira Adelia binti Muhammad Hisham dari kelas 6 Al-Farabi. Pada hari ini saya akan bercerita tentang seorang Nabi yang sangat sabar dan berani. Bersama saya Ustazah Norma. Ustazah, macam mana program dari awal sampai hari ini? Assalamualaikum. Syukur kehadirat Ilahi kerana dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan program ini dari awal mula Ramadan sehingga akhir penutup Ramadan. Berbagai aktiviti yang telah dirancang seperti tadarus Al-Quran, infak Ramadan, pertandingan mewarna, melukis poster, membuat kad raya dan mendapat sambutan yang baik di kalangan pelajar. Okay, jadi harapan saya semoga tahun depan semoga tahun depan program ini dapat diteruskan dan ditambah baik supaya murid-murid dapat melibatkan diri dengan baik di masa akan datang. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Muhammad Nabi